Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Syarif Syarifudin. Hari ini saya akan mengajarkan bantu mula. Apa itu bantu mula? Bantu mula itu ialah sejenis bantu sebelum tibanya penyelamatan, iaitu ataupun ahli bomba dan ambulans lah. Okey, hari ini kita akan belajar tentang 3 bantu mula, iaitu doktor subsidi, kontak dan riser. Saya akan tunjukkan 3 orang pelajar yang tidak tahu tentang bantu mula. So, mari kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Hai, saya Alisa dari FPP. Hai, saya Dina dari FPP. Okey, kita sudah kenal para pelajar kita. So, kita akan tunjuk cara membantu mula, iaitu doktor subsidi, kontak dan riser. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang bantu mula, iaitu doktor subsidi. Apa itu doktor subsidi? Doktor subsidi bermula ialah danger, iaitu kita mengalihkan mangsa kepada tempat yang kawasan yang selamat dan tidak terkena bahaya. Okay, yang kedua adalah R, kita menanyakan respon kepada bangsa. Faham? Okay, nampaknya bangsa tidak menjawab. So, dia dah sedar lah. Dan iaitu adalah S, iaitu stand for help, iaitu kos bantuan, iaitu 999. Hello. Dan kita akan buat kepada airway, iaitu cek saluran pernafasan adakah masih elok. Okay. Seterusnya adalah breathing, cek pernafasan beliau. Okay, masih bernafas. Right. Dan iaitu seterusnya adalah circulation, di mana jika masa tidak tersedar ataupun pingsan, kita perlu buat CPR. Berapa? 30 di bawah 3. Cepat, kita akan bersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek saluran pernafasan.
Okey. Masih tidak sedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh kita cek boleh. Masih tidak sedar. Kita buat sampai ia sedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, masih tidak sedar juga dan kita perlukan iaitu D adalah defibrillation, di mana first aid yang memberi elektrik. Inilah saya menggunakan sebagai prompt sebagai untuk aid kepada mangsa. Okey, daripada kita belajar dari Dr. tadi, apa yang awak belajar dan apa yang awak dapat? Awak ingat tak Dr. subsidi tu apa? Ingat. Okey, jadi doktor subsidi. D, pertama, danger. Kedua, respon kita. Ketiga, sign for help. 999. Lepas tu, keempat adalah airway. Lepas tu, breathing kita. Lepas tu, circulation. Dan last kali adalah defibrillation. Betul tak? Betul. Okey. Terima kasih. Seterusnya kita akan belajar tentang TOTES. TOTES adalah mula-mula huruf T, iaitu T adalah talk, bercakap. Bertanyakan kepada mangsa adakah dia masih sedar ataupun tidak. Okey bang. Okey, nampaknya mangsa sedar. Okey, seterusnya kita kepada O, iaitu observe. Kita melihat kepada tempat kecederaan beliau. Okey. Awak dapat tempat sikit? Oh, sebentar. Okey, seterusnya kita dah tahu tempat dia sakit. Seterusnya kita kepada T, iaitu touch. Touch kepada itu sentuh kepada tempat yang sakit tersebut. Berapa tahap dan sakitnya masa. Okey. Kita dah tahu sakitnya tahap mana. Kemudian kita terus kepada A, iaitu active movement, di mana kita menyuruh pesakit atau pemangsa melakukan sendiri. Boleh berkenalkan? Boleh. Pokoknya mangsa tidak boleh mengangkat tangannya sendiri. Seterusnya kita akan ke langkah seterusnya adalah passive movement, iaitu kita akan perlu untuk menggerakkan tangan beliau. Nampaknya tahap sakitnya itu memang tahap yang kritikal lah. So kita akan terusnya iaitu dengan S, iaitu skill test. Kita akan test tangan beliau sampai mana boleh. Nampaknya masa memang dah tak boleh, tangannya memang totally lost dan memang sakit. So sekarang kita akan buat dengan bantu mula, iaitu dengan anduk. Okey, kita sudah habis tentang belajar TOTES dan saya harap awak fahamlah yang saya pelajari dan saya minta boleh tak awak terangkan balik apa itu TOTES. Okey, yang pertama tadi kita belajar TOTES.
So tip pertama adalah kita kena talk dan kena tanya mangsa antara dia sedar atau tak sedar. Seterusnya adalah observe, di mana kita kena tengok mana kawasan yang sakit. Lepas tu kita ada touch, kita akan sentuh kawasan sakit tu dan tahu berapa teruk yang dia punya cedera sekarang. Seterusnya adalah active movement, di mana kita akan minta sakit tu untuk cuba gerakkan tempat yang sakit tu di mana panas yang dia mampu lah. Kemudian kita ada passive movement, P, iaitu orang yang kita akan cuba bantu sakit tu untuk gerakkan kawasan yang sakit tu, tengok berapa panas dia mampu. Dan yang terakhir adalah skill test, di mana kita akan cuba gerakkan kawasan sakit tu dari luar daripada kemampuan dia. Terima kasih. Okey, baik, sekarang kita akan mengajar tentang bantu mula iaitu riser. Iaitu R adalah rest, I adalah ice, C adalah compression, E adalah elevation dan R adalah reference. Okey, kita mula dengan rest. Rest itu apa lah? Kita rehatkan kepada mangsa pada keadaan yang selamat. Okey, kaki tengah rest Okey. Yang kedua adalah ice. Ice adalah kita akan letakkan ice kepada tempat yang sakit. Sakit. Kita letakkan ice. Untuk compression, kita akan balutkan kaki untuk bagi tekanan kepada kaki. Bila dah kita dah berikan tekanan kepadanya dan kita letakkan tempat yang tinggi iaitu elevation. Kita lepas itu kita akan lepas dah berikan letak tempat yang tinggi, kita akan rujuk kepada pihak penulis ataupun pegawai perubatan. Apa yang tadi awak belajar, apa yang awak faham dan awak dapat daripada riser? Okey, apa yang saya faham tadi, apabila seseorang belajar tersebut kakinya lebam ataupun terlanggar sesuatu, jadi kita harus melakukan rise. R ialah rest, I ialah ice, C ialah compression, E adalah elevation, R adalah referral. Terima kasih. Alright, sebagai penutup, saya berharap agar lebih ramai masyarakat telah mengambil inisiatif untuk mempelajari serta menguasai kemahiran bantu mula ini kerana ia amat penting dan boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Kemahiran bantu mula ini bukan sahaja membantu seseorang serta memberikan bantuan awal kepada mangsa, malah ia berpotensi untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangkan risiko kecederaan yang lebih serius sementara menunggu bantuan perubatan profesional tiba. Selain itu, pendedahan kepada ilmu bantu mula ini dapat melahirkan individu yang lebih peka, berani dan bertanggungjawab dalam membantu orang lain tanpa berasa panik apabila berhadapan dengan situasi kecemasan. Oleh itu, semua pihak perlu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan yang mempelajari kemahiran ini supaya lebih ramai individu yang mempunyai pengetahuan asas boleh memanfaatkan untuk membantu keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Dengan adanya ilmu di dalam kesediaan untuk bertindak, kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih prihatin, cakna serta sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan.